Assalamualaikum, sekali lagi bersama dengan saya Azmi dari Green Awanza Camping. Follow me. Okay. Kita buat Teluk Intan hari ni. Ya, siapa yang dah sampai atau belum sampai pekan Teluk Intan, ini dia. Akan saya ni menaruh condong Teluk Intan. Tapi dah sampai Teluk Intan ni kena cari makan. Tempat makan banyak Teluk Intan. Salah satu saya nak sebut berada di tak jauh daripada Teluk Intan. Kurang 20 sampai 20 km pun dah sampai. Arthur. Nama kedai dia Arthur. Sampai Arthur komen katanya tu. Kedai Arthur di cenderung balai. Di tepi sawah lah, sawah padi. So berbagai makanan yang disediakan. Tuan-tuan boleh datang. Jangan lupa datang ke Teluk Intan ya. Okey, nak tengok apa menu-menunya di dalam video ni ada. Tengok video sampai habis. Okey. Bye bye. Jom. Komen ke tepi mana? Kita nak pergi ke atas? Ya. Ini dia. Okey tuan-tuan, ini menu-menu yang disediakan. Banyak menu-menunya ya. Kalau kita tengok cendol pun kita ada. ABC pun kita ada, air jagung pun kita ada, macam-macam lagi lah. So tengok menu-menu makanan-makanan banyak. Okey, sambil-sambil kita makan tu dia view kita di belakang tu, sawah padi ya, hijau katanya. $50 abang. Okey. $71. Okey, itulah saja tadi sedikit saya dapat tunjukkan kepada tuan-tuan ya. Kedai makan Arthur namanya. Jom. Kedai dah. Di Cenderung Balai ya. Berbagai menu, banyak lagi menu yang tak dapat saya tunjukkan ya. Lorong Parit 2 1 Sengkang 2. Lorong Parit 2 21. Stroke 2 7L ya. Okay, ni Cenderung Balai Teluk Intan. Ni Cenderung Balai. Kemari Teluk Intan Parit 9. Ni dia kedai dia. Pukul 1 buka tengah hari. Sampailah ke petang. Itulah kedai dia. Okey, itulah saja untuk tontonan kali ini.